Senang cerita dia macam museum untuk semua website yang ada dalam internet. Okay, so aku teringat kita dulu pernah buat video pasal satu website ni. Nama dia Wayback Machine. Okay, so Wayback Machine ni senang cerita dia macam museum untuk semua website yang ada dalam internet. Contohnya website Facebook. Setiap kali website tu berubah, Wayback Machine ni dia macam akan simpan rekod yang lama. So macam bila kita buka situ, kita boleh tengok macam mana rupa Facebook tahun 2005, tahun 2010, tahun 2015, tahun 2025. So sekarang ni aku dah buka Wayback Machine punya rekod untuk AI.com. Untuk rekod yang ada dalam Wayback Machine ni, yang first kali ialah pada 28 Oktober 1996. So apa yang kita boleh nampak time ni, website AI.com ni dia dimiliki oleh satu company yang nama dia Advanced Instrument Corp Services. So basically dia satu company yang macam dia provide macam internet punya service lah, internet ataupun networking related service macam tu. Itu apa yang kita boleh nampak sekarang ni. Kita ke depan sikit lah, 2010. Okay, so 2010 pula AI.com dia jadi macam satu portal related to AI. So kita tak tahu macam mana benda ni dia boleh berubah-ubah, bertukar-tukar company ke apa. Sejarah yang tu kita tak dapat nak trace lah. Okay, yang ni owner dia ialah Future Media Architects Incorporated. So macam satu company teknologi ataupun media yang base dekat US juga, dan dia buat AI.com ni sebagai macam portal untuk update yang related to AI lah, Artificial Intelligence time tu. Okay, so itu apa yang kita boleh nampak lah kalau kita tengok dekat dalam Wayback Machine ni.